Assalamualaikum dan salam hormat, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan yang mana dilihat pada pagi ini rantau negara menerima pengaruh angin dari arah baratan dengan kelajuan yang agak kencang terutama di bahagian latitude yang lebih tinggi ini. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Dan amaran ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke 13 Julai nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Dan seterusnya, dilihat pada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan pada pagi ini keadaan cuaca dilihat cerah di kebanyakan tempat kecuali di bahagian pesisir pantai negeri Selangor di daerah Sabak Benam yang mana kita jangkakan keadaan hujan ini dijangka boleh beransur reda tidak lama lagi. Di negeri Sabah dan Sarawak juga keadaan cuaca dilihat cerah dan tiada hujan pada pagi ini yang mana keadaan hujan sekali-sekala dilihat boleh berlaku di Pulau Banggi dan juga Pulau Balambangan yang mana kita jangkakan keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, seterusnya ramalan bagi sebelah petang nanti pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan beserta ribut petir boleh berlaku di beberapa tempat melibatkan kebanyakan negeri pada petang nanti. Namun keadaan cuaca hujan yang berlaku di bahagian timur dan juga pedalaman semenanjung ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Di lain-lain kawasan, keadaan cuaca dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang. Di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca dilihat hanya tertumpu di bahagian pedalaman dan juga timur negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairutunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.